Bila kita cakap pasal tajuk kegravitian, ramai yang akan rasa tajuk kegravitian ni dia macam banyak sangat formula. Kan? Siapa rasa tajuk ni dia banyak sangat formula? Cuba siapa tekan saya sikit. Kita cium mata je. Boleh? Jom kita cium mata. Banyak sangat formula dia. Kan? Itu formula itu, formula ini, formula itu, bila nak guna. Okay, so sekarang ni, korang just kena tahu, kau ingat lagi tajuk kegravitian Alright? Korang kena tahu bila tajuk kegravitian sebenarnya yang betul-betul ada 3 je formula yang korang kena tahu. Gini kita cerita pasal formula dulu, boleh tak? HKSN tu adalah hukum kegravitian semesta Newton. 3 je formula wajib yang korang kena tahu. Ni saya bagi tahu korang. 3 je formula wajib yang korang kena tahu. Okay? Formula topik 2 kita tukar A jadi G. Itu yang kedua. Itu bab 2. Okay. So now, sekarang dekat sini. Alright. So by the way, kalau korang ada masuk UTP ke apa kan, korang boleh Roger berada Abang Syahid ni. Minta dia jaket. Okay. Abang Syahid ni, dia power Saya belajar SPM tahun lepas, nak cakap terima kasih sebab bantu saya. Alhamdulillah. Thank you so much. Kalau jumpa kat luar, jangan sombong. Okay, tegur-tegur lah macam Syahid. Syahid dah sombong lah sekarang saya sekarang. Okay, so now ada 3 je formula wajib. Okay, 3 je formula wajib. Yang pertama adalah cerita pasal daya graviti. Okay, daya graviti. Ini adalah yang paling penting. Daya graviti. Lepas tu daya memusat. Okay, dan juga hukum Kepler ketiga. Hukum, alamak, sekejap. Sebentar, dia lagging sikit. Internet kot. Ilmu. Mana ada ilmu? Lama dah kita tak belai ilmu. Okay, ni adalah hukum. Kenapa dia lagging Hukum Kepler ketiga. So, 3 formula pasal ini je yang korang kena tahu. Yang pertama, tahu dulu pasal daya graviti, which is F sama dengan G M1 M2 per R cos theta. Ni saya cerita pasal formula dulu tau. Okay, let's buat cerita boleh PC ni belanja lah. Daya pemusat adalah F sama dengan mv squared perkan dengan R. And the last one adalah hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga ni saya tak nak cerita sangat sebab saya nak pergi kepada 2 benda ni dulu. T squared ber-R cube. Berkala terus dengan R cube. So, percaya tak cakap saya, awak tahu 2 formula ni, sebenarnya awak dah boleh tahu lagi 1, 2, 3, 4. Awak tahu 2 formula, automatik awak dapat tahu lagi 6 formula. Percaya tak cakap saya? Kan, ni benda ni saya ada buat dalam live hari tu. Tapi saya akan ulang balik lagi sekali. Okay? So, daripada sini guys, sebenarnya daripada 2 formula je, korang boleh terbitkan lagi 4 formula, sorry. Lagi 4 formula korang boleh terbitkan daripada formula ni je. Contoh. So now, ini kita tahu pasal formula. Nanti saya akan pergi lebih detail lah pasal G ni apa, M ni apa. Ini sekadar saya nak pergi kepada dia punya formula je dulu. Sebab saya percaya paling ramai yang pisang pasal formula ni, tajuk ni. Itu je sebenarnya. Kan, ramai yang pisang pasal formula je. Dah start dari awal. Mantap. Thank you so much. Cikgu, kalau ambil engineering, apa basic yang kena fokus daripada awal? Fizik dengan MAT lah. 2 tu lah. 2 tu. MAT Fizik. Thank you, Syahid. Alright. So now, daripada sini, benda pertama sekali, awak dah tahu formula daya graviti. Even sebenarnya 3 formula ni, dia dah ada dah. Dia dah bagi dah dekat depan. Dia dah bagi dah dekat depan 3 formula ni. Sebab tu dia bagi tahu kat depan. Sebab daripada 3 formula ni, awak boleh keluarkan lagi formula lain sebenarnya. Okay, contoh. FGM1 M2 per R cos 2. Inilah formula daya graviti. Masa bab 2, awak dah belajar berkenaan dengan F sama dengan mg, betul? Awak dah belajar F sama dengan mg masa bab 2. So, kita tengok balik. Adakah F dengan F ni
daya yang biasa dengan daya graviti benda yang sama. Sama je sebenarnya. Sama je. Daya yang biasa dengan daya graviti, ia sama saja. So, kita boleh buat di mana sebenarnya awak boleh buat F sama dengan F. So, F tadi adalah mg dan yang awak baru belajar daya graviti G m1 m2 perkan dengan R kuasa 2. Benda yang boleh potong, kita potong. So, maka automatik awak dapat formula pecutan graviti. Nampak tak? Daripada satu formula, awak dapat lagi satu formula. Ini yang kita nak. Awak dah dapat lagi satu formula. Tak perlu nak kena hafal-hafal. Boleh? Ada dapat formula pecutan graviti. Ya, kita boleh pecut-pecut. Tak adalah macam ilmu. So, ini adalah pecutan. Saya tulis kat sini. Jangan risau. Alright, pecutan graviti. Sebentar. Okay. Pecutan graviti. Okay. And the next one. Itu yang pertama. Yang kedua. Daripada daya memusat. M1, M2 tu sama ke yang potong tu? Tak kisah awak potonglah mana-mana pun. It's okay sebab dua-dua tu maths. Nanti saya akan cerita. Maths ni awak nak ambil yang mana. M tu kalau ini awak nak ambil yang mana. Nanti saya akan cerita. Maths tu nak ambil yang mana. Jangan risau. For now awak tahu macam nak terbitkan formula je dulu. Okay, sebab saya percaya tajuk ni ramai yang pisang pasal formula. So sini saya cerita pasal macam mana awak nak terbitkan formula dulu. Okay, boleh? Alright. So now, F kenapa rasa mengantuk kalau masuk ada rasa efek aura apa? Efek aura tenang ke apa? Alright. So now, saya jangan macam tu. mv squared per R dekat sini. So ini yang pertama. Ini adalah cerita pasal formula daya memusat. Okay. Jangan buat tu. Okay, mv squared per R. So, yang korang dah belajar masa bab 2. F sama dengan MA. Dua-dua daya ni adalah sama. Ya, FMA. Betul. So, ni pun boleh buat F sama dengan F. So, makanya awak dapat MA sama dengan MV squared per R. Benda yang boleh potong, kita potong. So, makanya awak akan dapat A sama dengan V squared per R. Automatic guys. Ini formula bagi pecutan memusat. Ini formula pecutan memusat. Pecutan memusat. Settle. Recording tak mana? Nanti recording saya letak dekat butang play. Siapa beza FMG dengan FMA? Sama. FMG dengan FMA benda yang sama. Dua-dua lah daya. Alright. Macam mana saya tahu nak samakan dengan daya yang mana? Dua-dua ni sama jawab. Kalau awak nak buat FMA pun tak ada masalah. Awak nak buat FMA pun, awak akan dapat A juga. Pecutan juga. Betul? Sama je. Sama je. Boleh? Alright. Pasal hukum Kepler ni biar dulu. Okay, pasal hukum Kepler ni kita biar dulu. Boleh lagi nak end live, boleh tak tunjuk nota ni semua. Jadi nota ni by the way, nota ni saya akan masukkan dekat dalam kita punya ni. Nampak tak ni? Ni lah. Ini yang lambang kertas tu. Lambang apa tu? Thank you so much. Thank you so much. Kita ada His Rosie dekat dalam ni. Let His Rosie teach you history. Siapa nak belajar sejarah, korang masuk je. Korang follow Sir His Rosie. Jarang lah kalau kau bosan belajar sejarah dengan Sir His Rosie. Sir His Rosie. Let His Rosie teach you history. Thank you so much, sir. Thank you so much. Idola saya. Okay, now. Sekarang dekat sini. Okay, ini yang pertama. Vocabulary tu biar dulu. Vocabulary tu kejap lagi saya akan cerita. Okay, now. Sekarang ni, awak dah tahu, nampak ni, daripada dua formula yang basic. Daripada dua formula yang basic, awak dah keluarkan lagi dua formula. Betul? Betul. Nanti saya akan hantar kat dalam ni.
Kuasa je benda ni. Kuasa benda ni nanti saya akan hantar dalam tu. No sekali nota. Don't worry. Alright? Okay. So now, sekarang ni, dua-dua ni, nama pun daya. Daya dengan daya. So, adakah benda yang sama? Sama je kan? Dua-dua adalah daya. So, bila dua-dua adalah daya, boleh tak saya samakan dia? Samakan ajalah. So, F sama dengan F. Ini awak ada mv² perkan dengan R samakan dengan gm1 m2 perkan dengan R kuasa 2. Awak nampak tak kat sini? So, bila dia sama, kan? Serius tolong saya dari sikit. Tak ada hal. Serius memang power. Kan? Okay, now sekarang ni awak just potong je mass dekat sini. Awak nak potong mana satu, ikut korang. Korang nak potong M1 ke M2 ke, benda yang sama je. Okay, subjek fizik awak. Alright. So, now sekarang ni apa yang tinggal? So, R ni pun awak boleh potong. Potong R tu ni tinggal satu. Okay. Dua ni awak bawa sebelah. Kalau kuasa 2 bawa sebelah, dia jadi punca kuasa. Jadi kita buat soalan guys. Jangan risau. So, inilah jadi V sama dengan GM per R. So, ini sebenarnya awak dah dapat formula laju linear. Nampak tak? Awak dah dapat formula laju linear. Cikgu asal fizik je ke? Ya, betul. Dulu saya ajar banyak, tapi saya fokus dekat fizik sahajalah. Okey, dulu saya ajar matematik, admat dan juga fizik. Dululah. Sekarang ni saya pergi ke fizik sahaja. Okey, saya fokus kat fizik je. Laju linear. Ni laju linear. Tapi kalau laju lepas macam mana pula? Laju lepas, awak copy je balik. Boleh tak saya copy je balik dekat sini? Saya copy je balik. Tapi GM ni saya tendang sikit ke kanan. Saya tendang sikit ke tepi. Lepas tu saya masukkan nilai 2 dekat depan. So, makanya awak akan dapat formula laju lepas. Awak nampak tak? Daripada dua formula ni, awak dah keluarkan lebih kurang 4 lagi formula baru. Nampak tak guys macam tu? Awak just ingat 2 formula ni je. Seminggu berapa kali live cikgu? InsyaAllah dalam 2 kali lah. Sabtu Ahad selalunya. Okay, sampai sini boleh follow? Boleh follow? Kejap lagi kita pergi kepada jenis dia punya pergi dengan lebih detail. 2 formula tu ada kat kertas ke saya? 2 formula ni ada. 2 formula ni ada. Jangan risau. Yang lain ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tengok kepada update nanti. Alright, tengok kepada update nanti. Okay, so now kita pergi kepada, boleh nak screenshot, siapa yang nak screenshot. By the way, saya akan masukkan juga kita punya nota ni kat dalam ni. Ni ada recording ke sir? Ada. Saya akan masukkan dekat dalam saya punya play button. Tahu kan play button? Play button tu saya akan upload besok lah. Siapa beza laju linear dengan laju lepas? Nanti saya akan pergi. Okay, senang cerita macam ni lah. Laju linear adalah untuk orbit. Okay, laju linear untuk orbit. Berapa laju dia mengorbit. Laju lepas untuk dia keluar. Itu. Untuk dia keluar. Play button tu bukan dekat OTC. Ini play button tu ada ni bentuk ni. Warna merah tu. Warna merah. Gitu. Ini saya akan masukkan dekat sini. Okay? Saya akan masukkan dekat sini. Okay? Nanti saya akan upload dekat dalam tu. Nama sama je. Okay? Play button. Saya bagi play button je lah. Okay? Saya akan masukkan dekat situ nanti. Alright? Okay, itu memang tempat saya untuk upload segala recording. Segala recording live. Alright. Play button OTC. Bukan. Okay. So now, sekarang ni jom kita pergi kepada, saya akan pergi kepada lebih dalam. Boleh? Okay, sekarang ni saya nak pergi dengan lebih dalam, lebih detail. So, ini adalah dia punya basic dia. Hukum Kepler tu kejap lagi. Hukum Kepler yang korang kena tahu dia punya keyword je sebenarnya. Okay, now. Kita nak pergi kepada, saya nak pergi kepada yang pertama.
Yang pertama adalah cerita pasal hukum kegravitan semesta Newton tu. So, formula paling hujung tu formula untuk apa? Yang mana? Yang V tu ke? Kejap. Dia lagging sikit. Yang V tu adalah satu untuk, yang ini adalah untuk laju linear, which is laju dia mengorbit. Ini adalah untuk laju lepas, untuk dia keluar daripada planet ataupun keluar daripada bumi. Boleh? Alright? Kita dalam live ni kita tenang-tenang je. Okay? Kita chill-chill saja. Okay, jom kita pergi kepada lebih detail. Alright, lebih detail. So, yang pertama, awak akan belajar berkenaan dengan hukum kegravitan semesta Newton. Betul? Ni saya bagi recap je tau. Sebab saya percaya korang pun dah belajar kan benda ni. Hukum kegravitian semesta Newton. Okay. So, dalam soalan, kertas satu ataupun kertas 2, dia akan tanya dekat awak yang jawapan dia adalah sama tau. So, yang pertama adalah dia akan tanya dekat awak, apa tu hukum kegravitian semesta Newton? Yang kedua, dia akan tanya dekat awak, apa tu daya graviti? Okay, dia akan bagi, formula dia akan bagi yang ini guys. Itu. Playback ada, jangan risau. Okay, so now dekat sini, dua-dua soalan ni, dua-dua panjang pun maksud dia, tak panjang. Saya bagi tahu korang, tak panjang pun. Nak tahu tak cara dia macam mana? Okay, by the way, dua-dua ni jawapan dia sama je. Apa yang korang kena tahu adalah this formula, iaitu formula yang awal-awal tadi kita belajar. F sama dengan G M1 M2 perkan dengan R kuasa 2. Ini je awak betul kena tahu. Ini je yang awak kena tahu. Di mana kita tahu F ni adalah apa? F tu adalah daya graviti dalam unit Newton. Kan? Ya, tengok formula je. So, M dekat sini adalah jisim lah, hasil darab jisim kan? Jisim dalam unit kilogram. Alright, kalau terus, iya, mantap. Dan R dekat sini, okay. Dekat sini saya bagi tahu siap-siap. R ni dekat dalam buku. Dalam buku ada jumpa, awak akan berjumpa dengan R kecil. Awak akan berjumpa dengan R kecil. Ada R besar. Ada H. Betul? Kan? Benda ni yang buatkan korang pening, betul? Ini, saya bagi tahu korang, tak payah fikir. Tak payah fikir. Tak payah fikir. Apa yang korang kena tahu, apa yang korang kena tahu adalah korang just fikir sahaja R dekat sini dia adalah jarak dia. Jarak di antara dua pusat. Wajib. Which is dekat sini saya bagi tahu korang wajib dari pusat. Itu je korang fikir. Jangan fikir pasal ni R kecil apa, R besar apa, H tak apa. Tak payah fikir benda tu. Benda tu lagi buatkan korang pisang. So tak payah, korang just fikir je dia mesti wajib dari pusat. Tak payah mention betul. Wajib dari pusat. Maksud wajib dari pusat ni macam mana? Maksud wajib dari pusat ni maksudnya contoh. Ini adalah satu bola. Okay, bayangkan bola bumi lah, bayangkan ini kita punya bumi. Okay, ni kita punya bumi. Lepas tu ini adalah kita punya satellite, betul? Ni kita punya satellite. So, kalaulah soalan tu dia bagi dekat awak, dia bagi kat awak soalan tu, dia bagi kat awak jarak dia daripada sini ke sini je. Dia bagi kat awak daripada sini ke sini je. Okay, sini ke sini je dia bagi. Okay, dia bagi daripada sini ke sini je. Agak-agak boleh masuk tak dekat dalam formula? Tak boleh. Tak boleh masuk. Sebab apa? Saya kata apa? R dekat sini wajib dari pusat. Wajib dari pusat. So, maksudnya apa? Maksudnya awak kenalah tambah dengan jejari bumi.
So maksudnya wajib dari pusat R tu wajib daripada barang objek kita tu sampailah ke pusat bumi. Ini nilai R. Ini nilai R kita. Sampai situ boleh follow. Boleh follow kat sini. Alright, boleh tap like sikit. Boleh juga untuk share kat kawan-kawan awak. Okay. So now sekarang ni R ni wajib dari pusat guys. Dia tak boleh ambil yang, so maksudnya bila awak dah tahu dia wajib dari pusat, awak dah tak payah fikir R kecil ke, R besar ke, H ke, mana satu kau nak guna ke, tak payah fikir benda tu. Saya bagi tahu korang, kalau korang takut sangat, buat dono je benda tu. Tak percaya ke, kau percayalah saya. Boleh tak macam tu, paksa untuk percaya? InsyaAllah tak payah fikir benda tu. Alright. So now the next one. Kita pergi the next one. So sekarang ni nilai G ni apa sih? Nilai G ni dekat ialah pemalar kegravitian. Pemalar kegravitian ni kalau bukan dari pusat tak payah guna formula. Kalau bukan dari pusat maksudnya awak kena tambah. Awak kena tambah jejari bumi. Kalau bukan dari pusat. Kalau bukan dari sini dia dapat kat sini je kan. So kena tambah dengan jejari bumi. Jejari bumi selalu dia akan bagi kat dalam soalan. Sebab tu dia selalu bagi dalam soalan. Kejap lagi kita tengok soalan. Confirm wajib kena dari pusat. Itu pertama. Okay, boleh? So maksudnya bila awak dah tahu benda tu, R kecil, R besar, H ni tak payah fikir. Tambah kat rumus ke asing. Tambah kat dalam rumus tu, tambah je kat dalam ni. Tambah je. Lepas tu baru korang kuasakan dengan dulu. Okay. So now, tak apa, kejap lagi kita tengok soalan dia macam mana. So, the next one adalah nilai G. Nilai G ni memanglah dah ada dalam soalan. Betul. Tapi, kadang-kadang yang buatkan korang pisang salah, bila korang salah tekan dalam kalkulator. Betul tak? Korang salah tekan dalam kalkulator. Benda tu dah negatif 11. Tapi korang pergi tekan negatif 1. Benda tu. Kan? Korang salah tekan. Dia kan 6.67/10 kan? Yang nilai G ni. So, nilai G kat sini. Ni kadang-kadang kan nilai G pemalar kegravitian. Sekejap saya tulis pemalar gravity, which is nilai G ni adalah 6.67 darab 10 negatif 11. Okay, benda ni dia bagi dalam exam. Tapi, yang membuatkan walaupun dia dah bagi, kadang-kadang korang ataupun kita ni salah tekan. So, untuk kurangkan careless mistake macam tu, kadang-kadang pergi letak negatif 12. Kadang-kadang pergi letak negatif 1. Salah. Kadang-kadang bukan 6.67, 66.7. Sebab dah blank. Time tu. Kan dah takut, dah nervous. Dah takut macam tu. So, makanya salahlah tekan. So, nak kurangkan careless mistake, kalau siapa yang menggunakan class Swiss dekat sini. Class Swiss, semua kalkulator dah ada. Siapa yang menggunakan class Swiss dekat sini? Class Swiss. Awak just tekan sahaja shift 717. Awak tekan kat sini guys. Tekan shift 717. Dah ada dah nilai G. Nampak nilai G? Dapat nilai G. Dah ada dah nilai G. Tekan calculator, settle masalah. So tak ada nak kurang, nak careless mistake bagai. Siapa yang menggunakan MS, korang boleh tekan constant 39. Dekat calculator MS ni kalau kita hitam baru tahu, mantap. Okay, lepas ni guna je benda tu. Okay, MS constant 39. So tak payah kau nak tekan panjang-panjang. Benda ni kadang-kadang nampak macam mudah, tapi ramai yang careless mistake kat situ. So kita nak kurangkan careless mistake. Alright. So now, sekarang dekat sini, jom kita pergi the next one. So awak kena tahu, nak menjawab kepada dua soalan ni. Okay, dua soalan ni jawapan dia sama. Saya bagi tahu awak, jawapan dia sama. Kadang-kadang ialah betul lah, daya graviti bukan ada ke jawapan yang lain? Awak nak yang senang ke awak nak yang susah?
Yang senang awak ingat je. Awak ingat satu, boleh jawab dua-dua. Awak ingat satu, boleh jawab dua-dua. Awak ingat apa? Formula ni je. Tapi bukan maksud tulis formula tu. Awak tulis apa? Inilah. Di mana kan kita ada, which is F. Okay? F sama dengan G. Sekejap lagi. M1, M2 per R kuasa 2. So, benda pertama, awak tengok kat sini. Apa hubungan di antara F? Apa hubungan di antara F dengan M1, M2 kat sini? Apa hubungan dia? Hubungan dia adalah berkadar terus. Kenapa? Sebab dia kan persatu ni kan. Dua-dua duduk atas. So, bila dua-dua duduk atas, kan F ni duduk ke atas, M1, M2 pun duduk ke atas. Okay, itu yang pertama. Yang pertama adalah daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jisim. And then yang kedua adalah apa hubungan pula F dengan R squared? Yin! 2 tahun lepas. Mana kau pergi? Lama betul menghilang. Daya graviti dengan kuasa 2 jarak. Berkadar apa kat situ? Berkadar songsang. Daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. So now, sekarang ni, dua benda ni, inilah jawapan untuk dua-dua soalan ni. Faham? Kalau soalan tanya, apa yang dinyatakan dalam hukum kegravitian semesta Newton? Ini dua-dua ni kena cakap. Apa dia? Daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jisim dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. Settle. Tak payah hafal, ingat formula je. Kalau soalan tanya, apa tu daya graviti? Daya graviti berkadar terus dengan hasil darab dua jisim dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. Settle. Tu apa kau nak hafal benda-benda yang banyak-banyak? Betul tak? Begitu sahaja. Ingat, tapi janganlah tulis formula ni. Tulislah dia punya ayat dia, faham? Tulislah ayat dia kat situ. Boleh kat situ? Begitu sahaja. Boleh? Siapa nak screenshot, boleh screenshot benda ni. SS 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baru lepas TFA macam ni, korang punya bersusah dengan kuasa 2 jarak. Kuasa 2 jarak. Kuasa 2 jarak ni lah. Dengan kuasa 2 jarak di antara dua pusat. Okay, tak apa, saya tulis lah. Dah kahwin belum? Dah, saya dah kahwin dah. Kejap, saya tulis. Kejap sebentar. Okay, sekejap saya tulis dah dekat sini Macam mana awak punya test, Yin? So, ini adalah daya graviti berkadar terus dengan hasil darab 2 jisim. Kena mention ke daya tarikan antara dua objek? Tak payah. Yang satu saya dapat A fizik. Mantap. Dulu kau bukan main kau punya fizik markah. Sekarang dapat A bagus betul lah. Power. Tahniah. Okay, then the next one. F dengan R kuasa 2 ni maksudnya apa? Daya graviti. Tahniah, Yin. Daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak di antara dua pusat. Kenapa tak perlu bukan tu ke poin utama dia? Yes, itulah poin utama di mana kalau awak kata daya adalah daya graviti tarikan di antara dua objek. Daya itu sendiri dah menunjukkan, dah bermaksud tolakan atau tarikan. Daya itu sendiri dah menunjukkan maksud tarikan sebenarnya. Alright? So, dan dia kata di antara dua jisim. So, di antara dua jisim memang dia adalah dua-dua tu saling menarik sebenarnya. Tak perlu nak cakap. Awak just ingat dua benda ni je.
Yang itu masuk daya graviti dengan apa? Ni, hukum kegravitian semesta Newton. Sebab daya itu sendiri pun dah menunjukkan tarikan. So, macam kita buat 2 kali. No problem. Dua-dua ni. Okay. SPM 2024 hadir. Mantap. Ramai betul lah malam ni sini korang masuk Okay, settle. Sampai sini boleh follow saya? Boleh? Alright, settle Okay, ini je yang korang kena ingat. Lepas tu, ini korang dah secure 2 markah untuk kertas 2, kertas 1 pun korang dah boleh secure. Okay, so now, sekarang ni, kita nak pergi dekat play button, ada cahaya tak Sir? Tak ada saya rasa. Sebab benda tu saya baru buat tahun lepas sebenarnya. Itu sekadar yang saya buat live apa ni? Playback live je. Okay, saya tak pastilah. Saya pun tak pasti ada ke tak ada. Hai cikgu, masih ingat saya tak cikgu? Fizik saya daripada C to A after John Sneko. Mantap, tahniah. Masih ingat saya tak cikgu? Macam mana lah saya nak ingat awak? Nama awak pun I Love Cookies. Macam mana saya nak ingatkan awak? Apa nama awak sebenarnya? Okay, gabungkan ke ayat dia ya, gabungkan je. Maksudnya daya graviti berkadar terus dengan hasil radioaktif dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. Itu je. Gabungkan je. Dah awak dah dapat 1, awak dah secure 2 markah. Boleh kat situ? Boleh. Sampai sini ada persoalan? Siapa nak screenshot boleh screenshot. Saya nak pergi kepada yang seterusnya. Mari. So now, sekarang dekat sini, formula ni, awak tengok kat sini. Sini saya nak pergi kepada soalan. Boleh tak saya nak pergi kepada soalan? Sekejap guys. Saya ambil satu soalan lah. Saya ambil satu soalan. Contohlah, saya ambil soalan ni kejap. Saya ambil soalan ni, saya bawa pergi sebelah. Boleh Sekejap saya copy. Okay, contoh sebentar. Okay, dah keluar dah. Sekejap saya copy jap. Saya copy. Korang nak makan belum guys? Sebab dia lagging sikit ni. Kejap. Time-time ni lah dia nak lagging pula. Okay, dah settle. Okay, so now, cuba tengok kat soalan. By the way, nama saya Farhan. Saya study kat Foundation UTP. Farhan. Ada yang awak DM saya kan? Awak ada DM saya kan hari tu? Study Foundation kat UTP Mantap, bagus. Tahniah. All the best. Buat yang terbaik. Okay, jom kita tengok soalan ni guys. Okay, nampak soalan ni? Kejap saya ni sikit. Saya besarkan sikit. Sebentar ni guys. Dia lagging sebab minta dia iPad Pro. Janganlah minta iPad Pro. Janganlah begitu. Selagi kita boleh guna, kita gunalah. Ini pun saya baru tukar. Temka Pro lah. Okay, jap. Kenapa korang ada masalah yang siapa yang ada pakai Notability kat sini? Notability memang problem Kejap. Saya copy, saya buka balik. Notability memang problem betul lah. Kejap. Sebentar. Kenapa pula dia ke bawah ni? Kejap. Soalan ni soalan form 4 ke? Ni soalan trial. Ni adalah soalan trial. Saya kira tu buat soalan trial je. Kita buat soalan trial. Ya, memang lag ramai macam cakap kan. Sangat lag lah. Okay, tak apalah. Jom kita tengok ni. Nampak? Okay. Dah jam 4. Tunjukkan objek berjisim 3 kg dilontar 5 meter ke atas dari permukaan bumi. Alright. So, di mana dia bagi tahu dekat awak sini, ini adalah 3 kg dan 5 meter dari permukaan bumi. So, now, hitung daya graviti yang dikenakan. Soalan nak minta ke awak daya graviti. So, now, sekarang ni, pertama, kita ada formula apa? Untuk cari daya graviti, kita ada formula F sama dengan banyak negeri keluar soalan suruh main-main formula, pening kepala. Sebab tu saya selalu terangkan pasal formula kan. Perasan tak? Dalam kelas saya banyak. Kalau korang masuk OTC lagi Masuk OTC saya mengajar dekat PTTI. Lepas tu saya banyak cerita pasal formula. Sebab dah nampak pattern, kemungkinan dia akan tanya pasal formula. All the best cikgu, terus sebar tips fizik for batch 08. Fizik tu senang. Fizik tu mudah aja kan. Tu abang awak dah belajar ADP dah.
So ni, formula G M1 M2 perkan dengan R kuasa 2. Okay, so now sekarang kat sini, jangan fikir mass 1 nak letak mass bumi ke ataupun jisim objek. Jangan fikir macam tu. Faham tak? Mass ni awak nak letak jisim bumi ke awak nak letak jisim objek? Dua-dua kan darab. Masukkan aje lah mana-mana sekalipun. Awak masukkan mana-mana sama juga nanti. So G mass dekat sini adalah 3. Yang lagi satu adalah mass. Ni kita pakai mass bumi lah. Ni dah bagilah jisim bumi ni 5.97. 5.97 darab 10 kuasa 24. Dan bila kita tengok nilai R dekat sini, adakah jarak ni kita nak masukkan 5 meter? Nak kena boleh terus tak masuk 5 meter? Tak boleh. Saya kata apa? Jarak ni apa? Wajib dari pusat. Biar tak nak tutur fizik lagi ke? Kenapa awak nak try? Try lah, jom. Okay, wajib dari pusat. So, maksudnya dekat sini, R sini adalah awak kena tambahkan lah. Kena tambahkan dekat sini. Jejari bumi. Iya, betul. Tambahlah jejari bumi tu, which is, ni mula-mula ada 5, tambah jejari bumi, iaitu 6.37 darab 10 kuasa 6. Jangan lupa kuasa 2. Sebab dekat formula kan ada kuasa 2 kan. Kau jangan lupa pula kuasa 2. Lepas tu, nak buat apa? Lepas tu kau kira je lah. Kira kan. Kejap saya buat benda ni. Kira kan. Mana kalkulator? Shift 717. Alright, sebentar. Ini adalah 3 darab 5.97 expand 24 perkan dengan, kejap saya kira litar 5 tambah 6.37 expand 6 kuasa 2. So awak akan dapat jawapan dia berapa? Jawapan dia awak akan dapat 29.45 Newton. So the best answer dia adalah yang shuttle kat situ. Sampai situ boleh follow saya? Boleh. Senang sahaja kan? Mudah-mudah sahaja. Apalah susah sangat fizik ni? Fizik ni dia macam cikgu kalau yang bukan G dia tu kena tulis juga, tak payah tulis pun tak apa. Awak tulis je G kat sini. Boleh, tak ada masalah. Kalau dalam kertas 2, yang jawapan tu kena dalam bentuk piawai atau salin semua. Bentuk piawai. Salin semua pun tak ada masalah. Awak nak salin semua pun tak ada masalah. Cikgu, jari bumi semua sama ke? Ya, semua sama. 6.37 darab 10 kuasa 6. Betul. Okay. Sampai sini boleh follow? Boleh follow guys? Jom kita pergi kepada the next one. So, the next one adalah saya nak cerita pasal yang cikgu saya nak tengah kalkulator untuk tu. So, tadi tak dapat pun jawapan 29.45. Tak dapat jawapan. Okay, tak pandai tekan. Okay, mari sini. Kau nampak saya di kalkulator ni? Nampak tak? Kau boleh zoom kau? Boleh zoom tak kalau live? Live boleh zoom ke? Kejap. Live tak boleh zoom Nampak kan? Okay, sekarang ni awak just tekan sahaja macam mana yang saya tulis kat sini. Tekan je. Shift 717. Okay, awak dapat nilai G. Perkan dengan sama sebiji macam mana yang ada dekat dalam ni. Sekejap saya tulis dulu 3 darab 5.97 expand 24. Okay, ini adalah 5 tambah 6.37 expand 6 kuasa 2. Sebiji. Cikgu dia kata dia pakai MS punya. Kalau MS punya maksudnya awak kena settlekan yang ini dulu. Shift 717. Alright, ni. Awak settlekan yang atas ni dulu. Lepas tu baru bahagi dengan bawah. Kalau tak tekan G tak apa ke, terus masukkan 3. Kena ada G. Kalau tak dapat G nanti lain. Dah dapat sir, thank you, mantap. Kalau MS settlekan satu settlekan yang atas dulu baru settlekan yang bawah. Okay, settlekan yang atas dulu baru settlekan yang bawah. G tu apa sir? G tu adalah pemalar graviti. Cuba kopi malam-malam ada kat mana Dia kalau dah tanya, dia kena mengajak. Itu je sebenarnya. Okay.
Dia kalau tak ajak tak function juga. Kalau kopi malam-malam kopi area mana tu? Mamak lah. Mana lagi? Ah, Macam nak dapatkan G? Nak dapatkan nilai G untuk kalkulator kelas Swiss ni saya tulis kat sini. Shift 717. Saya nak ajak lepak mamak ke ni tak tu tadi ada kawan saya yang tanya tu. Dia tanya nak kopi malam-malam. Okay, tekan G awak tekan je. Shift 717 untuk kelas Swiss tu dapat nilai G. Dapat, mantap, terbaik. Okay, settle. Okay, now jom kita pergi kepada the next one. Okay, so sekarang ni ada soalan nak kat sini? Tak ada kan? Semua okay Semua mantap Takutnya nak SPM. Tak payah takut lah. Dia tak makan awak pun. Okay, jom kita pergi kepada the next one. So, the next one adalah, apa yang korang kena tahu adalah cerita pasal daya graviti. Mana nak dapatkan nota dalam ni? Kuasa je binatang ni. Kuasa je atas ni. Search je atas tu, insyaAllah. Nanti korang jumpa lah. Nanti saya, even notes ni pun saya akan masukkan dekat dalam kita punya ni nanti. Dalam benda ni. Yang penting kat dalam ni. Okay. So, the next one adalah, dalam exam form ni sediakan ke? Ready. Tapi tak banyak. Okay. Perbezaan daya graviti sejawapannya apa tadi? Ayam. 29.43 Newton. Okay. Boleh. Alright. So now, sekarang ni saya nak cerita pasal perbezaan daya graviti dengan daya musat. Ini yang paling ramai orang tak suka. Betul? Kan? Ini nak cari daya graviti ke nak cari daya musat? Betul tak? Benda ni. Okay? So now, sekarang ni kalau saya bagi tahu korang, dua-dua ni sama. Tadi 29.45. Daya graviti dengan daya memusat sama. Itu yang korang kena faham. Daya graviti dengan daya memusat benda yang sama. Nama pun daya. Sama je. Sebab apa? Main sini saya cerita. Apa yang membezakan diorang ni? Okay. So, kalau kita cakap pasal formula F sama dengan daya graviti lah. Sekejap. F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2 dengan F sama dengan MV squared perkan dengan R. Kalau SPM fizik dia sama macam sejarah ke, contohnya paper 1 sejarah 20 soalan, form 4 20 soalan, form 5. Betul. Lebih kurang macam tu. Kadang-kadang form 4 terlebih, kadang-kadang form 5 terlebih. Tapi dua-dua ada. Semua tajuk akan masuk untuk kata satu. Okay. So ini adalah daya graviti Daya graviti, bentar. Daya graviti ini adalah daya memusat. Alright. So apa perbezaan? Dua-dua benda ni sama. Saya bagi tahu dua-dua sama. Apa je yang beza dia? Daya graviti ni guys, korang kena tahu satu benda. Daya graviti ni dia melibatkan dua objek. Okay, dia melibatkan dua objek. So kalau kita study lebih kat form 5 punya, tajuk agak-agak boleh lulus tak? Boleh? Form 4 pun boleh. OTC dah start revision buat form 4 ke? OTC dah banyak dah form 4 daripada yang lepas. Tapi bulan ni kelas prep OTC dekat PTTI kita tengah buat tajuk elektrik. Sebab saya sambung. Dekat OTC saya buat elektrik, kelas prep pun saya buat elektrik juga. Kelas prep tu saya buat latihan tajuk elektrik. Sebab tajuk elektrik ni kita nak habiskan pada bulan ni. Okay? Sebab tu dia saya kena ambil kelas prep untuk buat latihan. Okay. So daya graviti dua-dua ni sama guys. Dua-dua ni adalah sama. Cuma daya graviti dia fokus dekat dua objek. Kalau daya memusat, dia fokus dekat objek yang bergerak. So, apa maksudnya, sir? Contoh. Kan awak perasan tak? Dekat sini ada dua jisim. Sini ada dua jisim. Dekat sebelah sini awak ada satu je jisim. Betul tak? Kan? So, maksudnya apa? Maksudnya, dekat sini, kalau bayangkan kita ada kat sini kan. Contoh, saya ada matahari dekat sini. Okay, bayangkan kita ada matahari.
Okay, batu ni adalah bumi. Bayangkanlah ni bumi. Okay, ni bumi. So, bumi mengorbit matahari tu. Bumi mengorbit matahari. Kalau nak menggunakan daya graviti, nak kira dia punya daya graviti, awak akan melibatkan kedua-dua jisim. Betul? Awak akan melibatkan kedua-dua jisim ni awak kena pakai. Cantiknya matahari. Apa nama yang cantiknya matahari? Maksudnya dua-dua jisim ni awak kena darabkan dekat dalam formula ni. Tapi kalau daya memusat, saya kata apa? Dia fokus dekat objek yang bergerak je. So maksudnya dia tak perlukan dua jisim. Dia perlukan salah satu je jisim. So siapa agak-agak jisim siapa yang kita nak masukkan dalam formula daya memusat ni? Korang rasa nak bagi daya jisim matahari ke jisim bumi? Siapa yang bergerak? Ia jisim bumi. Mantap. Bagus. Kalau cerita pasal contoh, ini adalah bumi. Okey, bayangkan ni adalah bumi, ni adalah bumi. Lepas tu ini ada satelit. Okay, ini adalah satelit. So, satelit ni dia mengorbit bumi. So now, sekarang ni, dia mengorbit bumi. Awak nak kira berapakah dia punya daya memusat satelit ni? Awak nak masukkan jisim bumi ke awak nak masukkan jisim satelit? Jisim siapa? Jisim satelit. Siapa yang bergerak? Satelit. So kita masukkan jisim satelit. Sampai situ boleh follow. Dah power tu. Sampai situ boleh follow. Itu dia punya cerita dia. Boleh. Sampai sini boleh follow saya. Boleh. Okay, now itu dia punya persamaan dan juga perbezaan lah di antara daya graviti dan juga daya memusat. Okay, now sekarang ni apa yang saya nak cerita, betul ke daya graviti dengan daya memusat ni benda yang sama? Okay, contoh, kejap. Bayangkan dekat sini mana saya punya, okay, contohlah. Ni saya buktikan kat korang, dua-dua ni adalah benda yang sama. Okay? Contoh, so ini adalah matahari. Kejap. Kenapa dia tak jadi bulat? Betul ni dia dekat play button, saya dekat lain. Ya, betul. Ada dekat play button. Tapi by besok lah. Besok lah bos saya akan uploadnya. Malam ni tak sempat lah nak keluar. Malam ni tak sempat lah saya nak upload. Besok insyaAllah akan saya upload. Sebab malam ni nanti kejap lagi nak pergi makan. Pergi mamak lagi. Kan? Nak kena roti canai lagi. Malam ni tak sempat lah. Sebab nak kena tunggu dia download semua benda kan. Okay. So, upload dekat mana saya? Play button. Saya akan upload dekat play button. Play button ada. Korang follow je. Korang subscribe play button saya. Segala apa yang saya live, saya akan upload dekat situ. Okay. So, now. Sekarang saya akan jadikan saya punya play button tu adalah tempat untuk saya upload playback live. So, bayangkan ini adalah kita punya matahari. Okay, contoh. Sangka tadi update kat replay. Bukan kat replay situ. Bukan kat replay VTTI. Itu untuk korang punya playback kelas. Okay. Bukan kat situ. Kalau live, saya akan upload dekat play button. Okay, kejap. So, bayangkan ini adalah korang punya matahari. Ini korang punya matahari. Okay, contoh kat situ. Okay, ini adalah korang punya matahari. Ini korang punya matahari. Dan ini adalah bumi. YT, betul. Okay, inilah korang punya bumi. Ini kita punya bumi. So, sekarang ni kita tahu di mana ini ada daya graviti. Kan, di antara ni adalah daya graviti dan juga saya nak buktikan betul ke daya graviti dengan daya memusat ni benda yang sama. Nanti kita akan tengok. Saya akan kira dua-dua. Kalau dapat jawapan sama, korang belanja saya. Boleh tak? Boleh macam tu. Okay. So, jarak di antara bumi dengan matahari. Okay, jarak di antara bumi dengan matahari ni adalah, saya bagi jarak dia.
Secover tak revision hukum Kepler dengan satelit jumpa gun malam ni sebab topik ni masuk exam? Boleh, insyaAllah. Nanti insyaAllah. Kejap lagi saya akan masuk hukum Kepler terus. Habis ni saya akan masuk hukum Kepler. Hukum Kepler ni tak ada apa pun. Awak just kena ingat dia punya keyword je. Saya masuk keyword kat situ. Lepas tu nanti kita akan masuk satelit tu. Okay. So jarak dia lebih kurang dalam 1.496 darab 10 kuasa 11 meter. Kejap, warna hitam lah kan. Kenapa saya guna warna ni 1.496 darab 10 kuasa 11 meter. Itu yang pertama. Lepas tu dia bagi kat awak, ni saya bagi je lah So jisim bumi adalah 5.97 darab 10 kuasa 24 kilogram. Jisim matahari adalah 2 darab 10 kuasa 30 kilogram. Alright. Dan halaju bumi mengorbit matahari. Kejap. Okay, halaju bumi mengorbit matahari. Okay, halaju bumi mengorbit matahari adalah 29,780 meter per second. Ialah 29,780 meter per second. Laju guys. 24 ke 14? 24. Tu 24. Play button tu YT. YT. Korang search je Seberg Fizik. InsyaAllah nanti korang jumpa. Okay. So now, ini yang dia bagi kat awak. So now, sekarang ni, saya nak bagi tahu korang. Okay, sekarang ni kita nak kira berapa dia punya daya graviti dan berapa dia punya daya memusat. Boleh Okay. Sekarang ni kalau saya guna formula daya graviti. Okay, ni saya cari dia punya daya graviti. Ini saya nak buktikan bahawa daya graviti dengan daya memusat tu adalah sama. Okay. So daya graviti, sebab kadang ini soalan ni keluar SPM 2 tahun lepas by the way. Soalan ni keluar SPM 2 tahun lepas. Okay. So daya graviti adalah F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. V tu apa? Halaju. V tu adalah halaju bumi mengorbit matahari. Okay, halaju bumi mengorbit matahari. Alright, so V G M1 M2 per R kuasa 2. So G dekat sini, mass dia kita masukkan aja 2 darab 10 kuasa 30. Mass yang kedua, mass bumi 5.97 darab 10 kuasa 24 perkan dengan jarak dia 1.496 darab 10 kuasa 11 kuasa 2. Cuba kita tekan kalkulator sekejap. Sebentar saya tekan kalkulator Shift 717 iaitu 2 expan 30 kejap 5.97 expan 24 perkan dengan 1.496 expan 11 kuasa 2. So korang akan dapat lebih kurang dalam 3.56 darab 10 kuasa 22 Newton. Ini adalah daya graviti bumi di antara bumi dengan matahari. Okay, boleh? Ni dah daya graviti di antara bumi dengan matahari. Okay, sekarang ni saya nak kira berapa pula dia punya daya memusat. Okay, ni daya graviti Kejap saya masuk sini Okay, daya memusat fokus dekat siapa? Fokus dekat objek yang bergerak. Which is dia fokus dekat bumi lah kan. Sebab bumi lah benda yang objek yang bergerak, betul? So kita masukkan R kuasa 2 tu apa? R kuasa 2 tu adalah dia punya jarak dia. Okay. So yang ini kita nak cari dia punya daya memusat. Okay, daya memusat. Daya memusat formula dia adalah F sama dengan mv squared perkan dengan R. G tu pemalar kegravitian. So M dekat sini awak nak pakai jisim siapa ni? Jisim matahari ke nak pakai jisim bumi? Ingat saya kata daya memusat dia fokus dekat objek yang bergerak. So jisim siapa yang awak nak pakai? Bumi. Mantap, terbaik. So ini adalah mass dekat sini. Jisim bumi iaitu 5.97 darab 10 kuasa 24 dan halaju dia 29780 kuasa 2. Bagus korang, power. So dan jarak R dekat sini masukkan baliklah 1.496 darab 10 kuasa 11. Tekan aje lah kalkulator terus. Tekan kalkulator
5.97 expand 24 darab dengan 29780 kuasa 2 perkan dengan 1.496 expand 11. Nampak tak jawapan dia? Jawapan yang sama. Ha. Saya tekan tak dapat. Macam mana awak tekan tak dapat tu? Salah masuk tu. R tu apa? R tu lah jarak awak. Jarak di antara dua pusat. Cuba tekan balik guys. Tekan balik betul-betul. Tekan balik betul-betul. Dekat sini kita akan dapat sepatutnya awak akan dapat jawapan yang sama. G tu pemalar kegravitian. Pemalar kegravitian. Awak boleh tekan terus dalam formula, dalam kalkulator. Shift 717. Kelas apa yang gunakan kelas Swiss? Awak guna kalkulator apa? Kelas Swiss tekan Shift 717. Kalau kalkulator FS yang warna hitam tu, awak tekan constant 39. Saya dapat 5.32. Yang ni awak kuasa 2 tak? Kuasa 2 tak kat sini? Jangan lupa kuasa 2. Awak ini kira yang mana? Daya graviti ke daya musat? Kira balik, tekan balik betul-betul. Tekan sebiji-sebiji macam ni awak. Tekan sebiji-sebiji macam ni. Tekan sebiji-sebiji macam ni. Masukkan betul-betul. Masukkan dalam kalkulator betul-betul. Constant dia nilai G tu. Nilai G awak boleh tekan terus tau. Kejap. Awak boleh tekan terus. Kalau gunakan kelas Swiss, awak boleh tekan Shift 717. Siapa yang menggunakan MS warna hitam, awak boleh tekan constant 39. Kenapa kira jadi sama? Memang sama pun. Itu yang saya nak. Daya musat V dia berapa? 29780. Jangan lupa kuasa 2. Memang awak akan dapat sama. Shift 717 kat mana? Kalkulator. Tekan Shift 717. Dah dapat nilai G. 3.56, 3.54 sama ke? Sama. Dia sama dia dekat mana? 3.56, 3.54. Memang sama ke sama? Yang sama dia adalah ini. Yang belakang tu tak kisah. Yang penting adalah this one guys. Yang saya highlightkan ni. Kejap. Ini 3.5, 10 kuasa 22. 3.5, 10 kuasa 22. Itu dikira sama. Sebab selalunya yang belakang tu dia tak ambil kira sangat. Unit SI bagi daya musat daya graviti sama je kan Newton? Ya, betul. So dekat sini yang membuktikan bahawa daya graviti dengan daya memusat adalah benda yang sama. Faham? Adalah benda yang sama. Boleh kat situ? Ada persoalan? Itu je cerita dia. Baik, saya senang faham. Alhamdulillah. Itu yang membuktikan adalah benda yang sama je. Dia bukannya benda yang berbeza. Cuma dia fokus dekat benda yang berbeza. Benda yang sama tapi dia fokus kat lain. Daya graviti fokus kat dua-dua. Daya musat fokus dekat benda yang bergerak. Boleh? Itu cerita dia. Boleh kita pergi kepada seterusnya. Ini boleh habis ni. Hukum Kepler lah. Hukum Kepler kita last lah. Habis hukum Kepler, lepas tu kita boleh tenang-tenang. Laju pegun dengan satelit tu mungkin tak ada benda lah kot. Yang penting hukum Kepler ni. Hukum Kepler ni, saya nak cerita pasal, sebab saya percaya hukum Kepler ni yang korang pisang sebenarnya hukum Kepler ni dekat ni kan, dekat korang punya yang nak jawab soalan tu. Itu bukan soalan apa pun. Dekat dia punya ayat-ayat dia. Betul tak? Kat ayat-ayat dia. So kalau minta dia musat, kita kira rumus daya graviti, kira betul ke? Saya betul? Kalau info yang dibagi tu lengkap kalau dia bagi info daya musat je, awak guna daya musat. Kalau dia bagi info daya graviti, awak guna daya graviti. Tapi dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Sebab SPM 2 tahun lepas tu, SPM. Soalan minta daya graviti. SPM 2 tahun lepas. Ke 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, saya lupa. Soalan minta daya graviti, tapi dia bagi info daya memusat. So, ramai yang tinggalkan. Padahal awak boleh je guna daya memusat.
dapat jawapan yang sama sahaja. SPM 2-3 tahun lepas. 2 ke 3 tahun lepas, saya lupa lah, lebih kurang. Plus minus lah, plus minus. Okay. So, sekarang ni, bila kita cerita pasal hukum Kepler, nak tahu tak tips hukum Kepler? Awak nak ingatkan dia punya ayat-ayat dia tu. Keyword je guys. Keyword je. Sebab soalan kertas satu suka kan tanya benda ni kan. Kertas satu. Yang manakah menunjukkan hukum Kepler pertama? Yang mana satu hukum Kepler kedua? Mana tu hukum Kepler ketiga? Hukum Kepler, korang just ingat dia punya cerita, dia punya ni je. Dia punya keyword. Keyword yang korang kena tahu. So, keyword dia adalah bila kita cakap pasal hukum Kepler. Sebentar. Bila kita cakap pasal hukum Kepler, sebentar. Kenapa dia lagging? Sebentar. Besok saya insyaAllah saya akan live Form 5 kot. Besok saya Form 5. Ni. Dia selalunya saya buat Sabtu Form 4, Ahad Form 5. Okay, hukum Kepler. So, hukum Kepler kita tahu ada 3. Yang pertama, kalau yang first hukum Kepler yang pertama, hukum Kepler yang pertama, awak just tengok apa? Tengok kalau ada ayat yang berkenaan dengan elips. Okay? Ada elips. Dah settle hukum Kepler. Awak nampak je perkataan elips, ini adalah hukum Kepler pertama awak. Confirm. Bab 1 boleh tak, sir? Saya memang sama bab 1 sebab minggu lepas saya buat Sata Condong dengan Lerayan Daya. Besok saya akan buat kemungkinan pasal sistem takal kot. Sebab ramai yang minta sistem takal besok. Sistem takal dengan spring yang kot. Okay. So ini elips. Yang kedua, second hukum Kepler, bila awak nampak perkataan, apa dia? Iaitu luas yang sama, tempoh sama. Dan juga ada perkataan matahari. Tak, yang matahari ni pun tak ada masalah kot. Ni. Itu je awak ingat. Second hukum Kepler. Third hukum Kepler. Hukum Kepler yang ketiga, awak tengok formula je. Iaitu kuasa 2 tempoh berkadar terus dengan kuasa 3 jarak. Ini je. Percaya tak cakap saya, benda ni, awak ingat benda ni, awak dah boleh jawab soalan. Percaya cakap saya. Ini je yang awak kena ingat pasal hukum Kepler. Awak dah boleh jawab soalan pernyataan dah. Ya. Percaya tak? Kalau tak percaya, tak percaya lah. SWN. Apa tu SWN? Korang kena tahu. Ingat benda ni je. T tu apa, sir? T tu adalah tempoh. Korang just ingat je benda ni. Okay. Jom kita tengok boleh soalan. Saya bagi soalan. Okay. Saya tengok soalan. Sebentar. Okay. Jom boleh tengok soalan ni. Kejap nak. Okay. Ni hukum Kepler. Okay. First tadi apa tadi? Second 2 tu apa? Okay. Sekali lagi saya tulis kat sini. Bila kita cakap pasal hukum Kepler. Okay. Hukum Kepler. Yang kalau hukum Kepler yang pertama, awak ingat dia mesti ada perkataan elips. Hukum Kepler yang kedua, bab 1 dengan bab 2. Form 4 ke Form 5 tu? Second hukum Kepler, dia mesti ada cakap pasal luas yang sama. Okay, luas sama dengan tempoh yang sama. Matahari tu optional. Elips tu apa? Bentuk orbit. Elips tu adalah bentuk bujur. Bujur yang lagi bujur daripada bujur. Form 4. Boleh, tak apa. Nanti ada masa nanti kita buat revision. Yang ni kita tengok revision Form 4 bab 3. Yang ketiga adalah formula. Apa formula dia? Formula dia adalah
kuasa 2 tempoh berkadar terus dengan kuasa 3 jarak. Ini je awak fikir. Ini je awak ingatkan. Dah lama ke live, dah sejam lebih dah. Kejap lagi ni last ni. Ni last ni. Okay, now the next one. Okay, ingat benda ni Ingat benda ni Okay, ingat So now, sekarang ni awak tengok soalan ni. Terengganu 2023. Kita tengok soalan 2023. Okay. Semua planet bergerak dalam orbit berbentuk elips dengan gelombang matahari pada satu titik. Ini pasal apa? Awak nampak tak perkataan elips? Inilah hukum Kepler ke berapa? Kepler, jawapannya apa? Ayam settle. Faham? Settle. Bila nak buat revision tu, insyaAllah nanti mungkin hari Sabtu ke, yang kepada keadaan. Settle. Faham? Nampak tu? Okay, the next one. Tadi saya tak tengok dulu. Kita tengok yang ini guys. Yang nombor 15 ni. Okay. Jangan tengok soalan dulu. Cuba tengok yang A. A ni, bagi tahu saya, jawapan A ni hukum Kepler ke berapa? Jawapan A ni hukum Kepler ke berapa? Garis yang menyambungkan yang jawapan A ni. This one. Inilah hukum Kepler ke berapa? Awak nampak tak ada perkataan luas yang sama, masa yang sama. Hukum Kepler kedua. B dekat B ni hukum Kepler ke berapa? Orbit bagi setiap planet adalah berbentuk elips. Hukum Kepler pertama. C, kuasa 2 tempoh berkadar terus dengan kuasa 3 jari. Ini hukum Kepler. C, korang dah dapat jawab dah soalan ni. Faham? So now, yang ini nombor 15 ni apa jawapan ni? Soalan nak tahu yang mana satu hukum Kepler kedua. Settle. Senang ke susah? Senang aja kan? Senang aja kan? Senang aja. Simple sahaja. Faham? Tak ada apa-apa pun. Itu je. Okay? Boleh. Tak payah nak fikir macam-macam Relax je. Siapa kata fizik ni susah? Kan? Kalau rasa fizik ni susah, jumpa dengan saya insyaAllah. Macam tu. Boleh tak? Okay? Ini adalah keyword yang korang kena tahu. Fizik ni simple. Kita je sebab fizik ni korang dah dihantu-hantukan. Bukan hantukan macam apa. Korang dah diserapkan. Sebab ramai yang bila korang dengar sini, korang dengar daripada kawan-kawan, fizik ni susah, fizik ni yang buat korang susah. Ni fizik ni senang je. Okay? Tak apa. Nanti ada masa nanti kita akan buat revision lagi. Boleh? Okay? Dimanipulasikan. Alright. So nanti soalan-soalan tu pun saya akan masukkan, saya akan tampal sekali dekat dalam notes ni. So notes ni saya akan masuk dekat dalam ni. Okay? Bila lagi nak buat form 4? Form 4 selalunya saya buat hari Sabtu. Sabtu saya buat form 4, Ahad saya buat form 5. Okay? Sabtu saya buat form 4, Ahad saya buat form 5. Alright? Okay, so kalau apa saya rasa insyaAllah sampai di sini kan sahaja. Sampai di sini saja kita punya pembelajaran untuk hari ini. All the best untuk korang punya exam. Thank you so much kepada yang bagi gift. All the best untuk korang punya exam. Apa-apa saya akan masuk dalam ni. Korang boleh tanya juga soalan kat dalam ni Boleh tanya juga kat dalam ni. Korang boleh tanya soalan dekat dalam ni tau. Dalam ni ada soalan, ada topik-topik yang korang boleh masuk dan bertanya soalan. Saya dah buat topik tu mengikut tajuk. Setiap tajuk ada dalam tu. So korang boleh terus tanya dalam ni. Okay? Alright, dekat dalam kertas terbang. Thank you so much. Nanti kita doakan saya exam insyaAllah senang faham belajar dengan saya. Thank you guys. Alright, nanti insyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana kita nak end live? Oh ni, bye.